Satu pesanan untuk lelaki. Jadilah lelaki yang menjaga perasaan perempuan. Okay, Fatih. Satu pesanan untuk lelaki. Jangan pukul bini. Bini tinggalkan keluarga untuk kau. Jangan pukul bini. Okay, Hana. Satu pesanan untuk lelaki. Kalau puasa pun tak, macam mana hampa nak menahan nafsu? Nak satu pesanan untuk perempuan. Tolonglah puasa penuh. Okay, satu pesanan untuk perempuan. Janganlah menganjing time bulan puasa tu. Korang dah tak puasa tu duduk diam-diam je. Ini buat live lah, menganjing makan lah, hantar kat status. Macam tak payah. Aduh. Satu pesanan untuk perempuan. Lapar makan je. Okay, satu pesanan untuk lelaki. Puasa lah, sedangkan Nabi pun waktu perang pun puasa. Satu pesanan untuk perempuan. Semoga tarawih penuh ha. Satu pesanan untuk perempuan. Jagalah maruah anda. Ingat bini saya kat rumah. Saya sebenarnya takut kot nak bagi kata-kata kat rumah ni. Saya happy kat dia.